السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا أنت مولانا. سبحان الله 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 بحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمعلمينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. ونسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها. ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kuliah maghrib malam ini bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Sharaf bin Bajuri. Saya ulang, kuliah maghrib insya-Allah malam ini bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Sharaf bin Bajuri. Sekian dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dimuliakan, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Kita berkongsi pada malam ini hadis-hadis bab yakin dan tawakal daripada kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam kuliah kita yang lepas, kita telah kongsikan hadis yang pertama, tetapi ada sedikit lagi berbaki daripada hadis itu. Jadi pada malam ini insya-Allah saya akan baca kembali dari awal hadis tersebut secara ringkas dan kemudian insya-Allah kita sambung. Seperti yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya al-umamu, diperlihatkan kepada saya umat manusia, faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayd, saya melihat, ini dilihat oleh Nabi sama ada dalam mimpi baginda ataupun ketika baginda mi'raj ke langit. Jadi kata Nabi, faraaitun nabiyya, saya melihat seorang nabi, wa ma'ahu ar-ruhayd, bersamanya ada beberapa orang dalam jumlah yang kecil, kurang daripada 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan, ada nabi bersamanya satu orang lelaki dan ada nabi yang bersamanya 2 orang lelaki. Ini adalah pengikut mereka yang beriman dengan mereka. Wan nabiyya, dan ada nabi laisa ma'ahu ahad, tiada seorang pun yang bersama dengannya, tak ada pengikut yang beriman dengannya. Id rufi'a li sawadun azimun, tiba-tiba diperlihatkan kepada saya satu gerombolan manusia yang ramai. Fadhanantu annahum ummati, lalu saya menyangka, kata Nabi, mereka itu adalah umat saya. Faqila li, lalu dikatakan kepada saya, hadza Musa wa qaumuh, ini adalah Musa dan umatnya. Walakin, tetapi, undur ilal ufuq, lihatlah ke bahagian sebelah sana. Fanazartu, lalu saya pun melihat, fa idza sawadun azim, di sana ada gerombolan manusia yang ramai. Faqila li, kemudian dikatakan lagi kepada saya, undur ilal ufuqil ukhra, ilal ufuqil akhar, lihat pula ke bahagian yang lain, ufuk yang lain. Fa idza sawadun azim, dan di sana juga ada gerombolan manusia yang ramai. Faqila li, lalu dikatakan kepada saya, hadhihi ummatuk, inilah umatmu, umat yang paling ramai yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding para nabi yang sebelum baginda. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, wa ma'ahum, bersama dengan mereka itu, sab'una alfan, ada 70,000
yadkhulunal jannah, mereka itu masuk syurga, bighairi hisabin wala azab, tanpa sebarang hisab dan tanpa sebarang azab. Thumma nahadha, setelah Nabi menceritakan itu kepada para sahabatnya, lalu Nabi pun bangun, fadakhala manzilahu, lalu baginda pun masuk ke dalam rumahnya. Fakhadan nasu fi ulaik, maka para sahabat yang mendengar apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW tadi, 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab dan azab itu, mereka pun mulalah berandaian. Fakhadan nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab. Mereka berandaian, siapakah mereka itu yang masuk syurga tanpa hisab dan azab. Faqala ba'duhum, sebahagian sahabat berkata, fala'allahum, mungkin mereka itu alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersahabat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kitalah para sahabat. Wa qala ba'duhum, sebahagian mereka lagi berkata, fala'allahum, mungkin maksud Nabi itu alladzina wulidu fil Islam, mereka yang lahir dalam Islam, falam yusyriku billahi syai'a, yang tidak pernah mensyirikkan Allah. Sebab kita ni para sahabat pernah mensyirikkan Allah suatu ketika dahulu. Jadi mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi itu anak-anak kita yang tak pernah mensyirikkan Allah. Wa dzakaru asya'a, dan mereka menyebut lagi beberapa andaian yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari rumahnya. Faqala, baginda bertanya, mal ladzi takhuduna fih, apa yang sedang kalian bicarakan ini? Fa akhbaruh, lalu mereka pun memberitahu kepada Nabi apa yang sedang mereka bicarakan itu. Faqala, lalu Nabi pun memberi jawapan, siapakah yang dimaksudkan dengan 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab dan azab tadi? Lalu kata Nabi, hum, mereka itu alladzina la yarqun, orang-orang yang tidak meruqyah orang lain, wala yastarqun, dan mereka juga tidak meminta orang lain meruqyah mereka, wala yatatayyarun, dan mereka juga tidak menyangka-nyangka sesuatu yang berlaku yang dikaitkan dengan sesuatu itu akan berlaku. Contoh, dengar bunyi burung pada malam hari, ada orang yang sangka akan berlaku sesuatu. Jadi orang yang disifatkan oleh Nabi ini tidak begitu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu sentiasa bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi ini 4 sifat yang disebut oleh Nabi, golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Tapi ulama membicarakan hadis ini pada satu ungkapan yang disebut oleh Nabi, la yarqun, mereka itu tidak meruqyah orang lain. Disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tapi Imam Nawawi dia tak sebut. Walaupun hadis ini memang keseluruhannya itu diriwayatkan oleh kedua-duanya, tetapi ada sedikit perbezaan dalam riwayat. Yang meriwayatkan perkataan la yarqun, tidak meruqyah orang lain, adalah Imam Muslim. Manakala Al-Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan begitu. Dalam riwayat Al-Bukhari tak disebutkan la yarqun, tapi disebutkan perkataan yang lain, iaitu la yaktawun. Mereka itu tidak melakukan kai, satu cara rawatan kai, dengan mencucuk
besi yang telah dipanaskan dengan api pada urat. Itu rawatan secara kai yang masyhur dalam kalangan masyarakat Arab suatu ketika dahulu dan sampai sekarang. Cara rawatannya begitu. Jadi mengikut apa yang disebut oleh para ulama, takkanlah orang yang meruqyah orang lain tak boleh masuk syurga tanpa hisab. Sedangkan perbuatan meruqyah orang lain itu adalah perbuatan yang baik. Kita melakukan kebajikan kepada orang, dan Nabi sendiri pun meruqyah. Jadi takkanlah orang yang meruqyah itu tak boleh masuk syurga tanpa hisab. Oleh sebab itu ada sebahagian ulama yang berpandangan yang dimaksudkan dengan la yarqun, tidak meruqyah, dalam hadis ini meruqyah dengan ruqyah yang diharamkan. Itu pandangan sebahagian. Dan ada sebahagian ulama yang lain yang berpandangan ungkapan la yarqun dalam hadis riwayat Muslim ini, ungkapan itu dia panggil syadz, riwayat yang bercanggah dengan riwayat yang lebih sahih daripada dia. Maknanya riwayat ini bercanggah dengan riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kalau segi nilaian, riwayat Imam Al-Bukhari lebih kuat berbanding riwayat Imam Muslim. Jadi ada sebahagian ulama menilai la yarqun ini tidak sahih daripada Nabi SAW, dan ia adalah kekeliruan sebahagian perawi yang meriwayatkan hadis ini. Apa pun, wallahu a'lam, itu adalah pandangan ulama. Setakat itu kita dah bicarakan dalam kuliah yang lepas. Jadi pada malam ini kita sambung. Lalu kata perawi ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, setelah baginda Rasulullah menjelaskan siapakah mereka yang masuk syurga tanpa hisab tadi, faqama Ukkashah, bangun seorang sahabat yang bernama Ukkashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ukkashah, ada yang sebut Ukkashah, tapi yang lebih sahih ada sabdu dekat kaf dia tu, Ukkashah. Ada orang kita pun yang bagi nama dengan Ukkashah, ada, tapi kalau yang sahih ada sabdu dekat kaf dia, Ukkashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Faqala, lalu dia berkata kepada Nabi SAW, ud'ullah, mintalah doa kepada Allah, an yaj'alani minhum, supaya Allah jadikan saya ni daripada kalangan mereka yang masuk syurga tanpa hisab tadi. Dia minta Nabi doakan. Faqala, lalu kata Nabi SAW, anta minhum, engkau wahai Ukkashah daripada kalangan mereka. Nabi sebut, maknanya diperkenankan permintaan Ukkashah tadi. Sahabat ni Ukkashah bin Mihsan radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang antara terawal masuk Islam. Beliau ini sahabat daripada golongan Muhajirin yang berasal dari Mekah, kemudian berhijrah ke kota Madinah. Dan beliau ini antara sahabat yang turut serta dalam peperangan Badar. Kan kita tahu sahabat yang turut serta dalam peperangan Badar ini, mereka ini ada satu keistimewaan yang khusus berbanding sahabat-sahabat yang lain. Kan disebut dalam suatu hadis, Allah berkata kepada sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar ni, i'malu ma syi'tum, buatlah apa yang kamu nak buat, faqad ghafartu lakum, aku ampunkan semua dosa kamu. Ini lesen besar ni yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Lesen besar. Walaupun Allah cakap macam itu, tapi mereka tak akan buat sesuatu yang menyalahi Allah dan Rasulnya.
Dan beliau ini, Uqashah ini, disebut dalam sejarahnya antara sahabat yang memiliki rupa paras yang cantik. Uqashah ni bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ketika berlaku peperangan memerangi puak-puak yang murtad dalam pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sebab lepas pada kewafatan Nabi, ramai golongan yang murtad keluar dari Islam. Jadi ketika zaman Khalifah Abu Bakar, beliau ada mengutus, menghantar satu pasukan tentera di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu untuk memerangi Bani Asad. Bani Asad ini antara puak yang murtad di zaman khalifah ni. Ketika pasukan tentera Khalid Al-Walid ini sampai di satu tempat yang namanya Buzakhah namanya, beliau menghantar Uqashah bin Mihsan dan seorang lagi sahabat yang lain bernama Thabit bin Aqram radhiyallahu anhuma, menghantar mereka berdua ini untuk merisik berita Bani Asad. Kan sebelum nak serang kena risik dulu. Jadi ketika mereka ini menjalankan risikan, kebiasaannya risikan ini dilakukan di malam hari pada zaman sahabat dan Nabi dulu. Ketika sedang melakukan risikan, kedua-duanya ini bertembung dengan dua orang daripada Bani Asad. Seorang namanya Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Tulaihah, mungkin kita biasa dengar nama ni, Tulaihah Al-Asadi. Dan satu orang lagi, sama ada abang atau adiknya, yang bernama Salamah bin Khuwailid. Bertembung dengan dua ni. Jadi bila bertembung dengan dua ni, Uqashah tadi dan Thabit telah dibunuh oleh mereka berdua, Tulaihah Al-Asadi dan Salamah tadi. Lalu matilah Uqashah dan Thabit sebelum berlakunya peperangan Buzakhah. Ini berlaku pada tahun ke-11 Hijrah di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu umur Uqashah 45 tahun. 45 tahun ketika itu dia mati, syahid, dibunuh. Siapa yang bunuh dia? Tulaihah tadi. Siapa Tulaihah ni? Tulaihah ni, beliau ini masuk Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Tahun 9 Hijrah. Tahun ketika Nabi masih hidup. Tahun 9 Hijrah itu ramai kabilah Arab datang ke kota Madinah bertemu dengan Nabi untuk mengiklankan keislaman mereka. Tahun yang ke-9 Hijrah itu ramai masyarakat kabilah-kabilah Arab datang ke kota Madinah. Antaranya Bani Asad. Bani Asad, mereka memeluk agama Islam. Dan antara mereka ini adalah Tulaihah ni. Tulaihah. Jadi masuk Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Tapi macam mana dia boleh bunuh Uqashah tadi pada tahun ke-11 Hijrah? Kisahnya, Tulaihah ni murtad. Lepas dia masuk Islam, sempat berjumpa dengan Nabi tahun yang ke-9. Lepas pada itu, sebelum Nabi wafat, dia murtad. Bukan setakat murtad, dia mengaku jadi Nabi, menerima wahyu daripada Allah. Ini Tulaihah ni, Al-Asadi. Sebelum baginda Nabi wafat. Jadi tak lama lepas itu, Nabi pun wafat. Jadi bila Nabi wafat, Tulaihah ni jadi semakin apa yang dia dakwa tu semakin mendapat sambutan, sebab dia dakwa dia tu adalah Nabi. Jadi bila Nabi wafat, seolah itu dia tu adalah penyambung
Jadi ramailah orang yang ikut dia. Tulaihah ini. Ramai yang ikut dia. Dengan sebab itulah Abu Bakar hantar Khalid bin Al-Walid untuk pergi serang perkampungan dia, Bani Asad tadi. Itu yang jadi tu, tahun yang ke-11 Hijrah tu. Jadi bila Khalid Al-Walid pergi serang perkampungan Tulaihah, dapat tawan balik semua perkampungan tersebut, dan akhirnya Tulaihah tadi yang murtad masuk Islam balik. Masuk Islam balik, Tulaihah tadi, kan? Walaupun dia mengaku jadi nabi, akhirnya masuk Islam balik. Dan setelah daripada itu, dia pun baik Islamnya dan turut serta dalam peperangan yang melibatkan pembukaan kota-kota yang berlaku di zaman khalifah-khalifah Abu Bakar dan selepasnya Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau ini Tulaihah wafat, mati dibunuh dalam peperangan Nahawan tahun yang ke-21 Hijrah. Jadi status Tulaihah ini, dia pernah beriman dengan Nabi, dia pernah berjumpa Nabi, kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam balik. Orang macam ini adakah dianggap sebagai sahabat Nabi ataupun bukan? Dia pernah jumpa Nabi. Kita tahu sahabat Nabi ini, syarat nak jadi sahabat, orang ini mesti pernah berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Walaupun ketika orang itu kecil, macam Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, kan? Dia sempat berjumpa dengan Nabi, dia masih bayi lagi ketika itu. Kan? Walaupun dia tak sedar apa, tapi pernah berlaku pertemuan antara Abdullah bin Az-Zubair dengan Nabi. Pernah bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati dalam keadaan iman. Itu syarat untuk jadi sahabat. Jadi sekarang ni Abdullah bin Tulaihah Al-Asadi ni, beliau pernah berjumpa Nabi, pernah beriman dengan Nabi, kemudian murtad, kemudian masuk Islam balik dan mati dalam Islam. Adakah dikira sebagai sahabat? Ulama berbeza pandangan, tapi pandangan yang paling kuat, dia tetap dikira sebagai sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tulaihah Al-Asadi. Ada di zaman Nabi yang pernah beriman dengan Nabi, kemudian murtad. Murtad mati dalam agama Nasrani. Ada. Jadi itu Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu dibunuh oleh Tulaihah. Thumma, kata perawi ni Abdullah bin Abbas, thumma, kemudian setelah Ukashah bin Mihsan minta supaya Nabi doakan dia, tergolong dalam 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab tadi. Lepas pada itu, qama rajulun akhar, bangun pula satu orang yang lain. Kan, dia dah tengok Ukashah minta macam itu pada Nabi, dan Nabi kata, ya, engkau sebahagian daripada mereka. Bangun pula satu orang yang lain, faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum. Dia minta supaya Nabi doakan dia juga seperti mana diminta oleh Ukashah tadi. Lalu apa jawab Nabi? Faqala sabaqaka biha Ukashah. Ukashah dah minta dulu dah. Jadi orang yang kedua ni, Nabi kata apa? Ukashah dah minta dulu. Sekarang ni pintu dah tutup. Kenapa Nabi tak jawab seperti mana yang Nabi jawab kepada Ukashah? Kenapa Nabi tak kata, ya, engkau pun daripada kalangan mereka? Di sini ulama ada beberapa tafsiran. Kan? Antara tafsiran yang disebut oleh para ulama, berkemungkinan apa yang Nabi katakan kepada Ukashah tadi, kan, engkau daripada kalangan mereka, itu Nabi dah tahu berdasarkan wahyu daripada Allah. Sebab Nabi, macam mana Nabi boleh kata anta minhum, engkau daripada golongan mereka? Macam mana Nabi tahu? Kan, Nabi takkan suka-suka cakap macam itu, kecuali apa yang Nabi sebut itu mestilah dengan pengetahuan yang pasti yang datang daripada Allah.
maknanya benda itu mesti ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebab itu Nabi kata pada Ukasyah, ya anta minhum. Tapi pada orang yang kedua, mungkin Nabi tak diberitahu seperti mana yang diberitahu tentang Ukasyah. Sebab itu Nabi sebut Ukasyah dah lebih dulu minta. Ini antara tafsiran yang disebut oleh para ulama. Dan ada tafsiran lain yang disebut kemungkinan Nabi tak nak buka pintu. Kalau Nabi buka pintu, Nabi jawab orang yang kedua, nanti bangun pula orang yang ketiga. Lepas orang yang ketiga, bangun pula orang yang keempat. Jawab yang keempat, bangun orang yang kelima. Sampai akhir semua minta macam itu. Jadi Nabi tutup pintu kan, cukup. Kalau kamu nak, buatlah. Jadilah seperti mana yang disebutkan tadi. Orang yang ada 4 sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan ini bukan untuk para sahabat sahaja, terbuka kepada kita sampai hari ini. Nak masuk syurga tanpa hisap, ni 4 sifat ni. Boleh dapat jadi 4 sifat ni, insya-Allah dapat masuk syurga tanpa hisap. Selesai hadis yang pertama. Kemudian kita pindah hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni menceritakan tentang doa Nabi SAW. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, dan lafaz yang disebutkan ini adalah lafaz Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, sama macam hadis yang pertama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, kerap membaca. Bila sebut kana yaqul, menunjukkan Nabi kerap selalu membaca doa ini. Bukan Nabi baca sekali saja, tak, kerap. Maknanya sahabat ni dia tahu Nabi kerap baca doa ini. Apa dia doanya? Allahumma. Allahumma maknanya ya Allah. Mim dekat belakang tu Allahumma. Kan dia ada 2, Allah dengan mim, Allahumma. Allahumma ini asalnya ya Allah. Ya Allah, wahai Allah. Dibuang ya, digantikan dengan mim dekat belakang. Itu yang jadi Allahumma. Ya Allah, wahai Allah. Laka aslamtu. Laka aslamtu. Kepadamu aku aslamtu. Islam. Islam ini maknanya tunduk, patuh, menyerah. Apa yang disuruh, buat. Apa yang dilarang, jangan buat. Ikut. Itu makna Islam. Kan? Apa yang Allah suruh, buat. Ikut. Jangan pertikai. Jangan tanya kenapa tak macam ini, kenapa tak macam ini. Jangan. Islam tunduk, patuh. Kan? Ibaratnya kalau kita biasa tarik apa binatang tu, lembu tu contohnya, macam itulah, bila ditarik dia mengikut aja. Dia tak pergi ke sana, dia tak pergi ke sini. Ikut aja. Kemana ditarik talinya itu, ikut. Itulah Islam tu. Ikut, patuh, tunduk, tak kata apa, tak pertikai apa. Secara zahir, apa yang kita buat. Suruh sembahyang 5 kali, sembahyang 5 kali sehari. Kan? Jangan pertikai, kenapa 5 kali, kenapa tak 2 kali aja. Puasa 30 hari, bulan Ramadan, kenapa puasa 30 hari, kenapa tak seminggu aja. Jangan cakap apa, ikut aja. Itu Islam. Allahumma, ya Allah, laka, hanya kepadamu aslamtu, aku tunduk, aku patuh. Wabika, dan denganmu, ya Allah, amantu, aku beriman. Tadi mula-mula Islam, sekarang ni iman. Kan? Islam tadi yang zahir. Apa yang disuruh benda-benda zahir, buat semua. Amantu, beriman, yang dalam hati. Beriman ni apa? Membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW daripada Allah, kita benarkan, kita iakan. Itu iman.
dah dua rangkap dah kan. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bertawakal. Yang ini ada kaitan dengan bab ini, bab tawakal. Kan, hanya kepadamu aku bertawakal. Maknanya semua urusan aku ini aku serahkan kepadamu ya Allah. Kan, hanya engkaulah yang mentadbir urusan aku ini. Aku serahkan semua kepadamu. Tawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu, hanya kepadamu, anabtu, aku kembali. Kalau aku ada buat apa-apa perkara yang terkeluar, tergelincir daripada ketaatan kepadamu ya Allah, aku kembali balik. Kembali balik berada atas landasan, atas garisan. Itu kepada Allah aku kembali. Wabika khasamtu, wabika, dan dengan hujahmu aku melawan musuh-musuhmu. Khasamtu, wabika khasamtu, dengan hujahmu, dengan dalilmu ya Allah, aku berhujah dengan musuh-musuhmu untuk mempertahankan kebenaran. Ni, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. 5 yang dibaca oleh Nabi SAW. Kalau kita tengok, semua yang Nabi sebut ni, semuanya adalah amal soleh. Semuanya adalah ibadah kepada Allah. Kan? Islam, iman, tawakal, inabah, kembali kepada Allah. Kan? Berhujah dengan musuh, menggunakan hujah yang datang daripada Allah. Ini semua adalah bentuk-bentuk ibadah, amal-amal soleh. Kenapa Nabi sebut ni dulu ni? Kenapa Nabi sebut? Ini dinamakan satu bentuk tawassul, dia panggil. Tawassul. Kita nak minta apa-apa kepada Allah, kita dulukan dengan sesuatu yang Allah suka. Sesuatu yang Allah suka. Kita jadikan apa yang Allah suka itu sebagai perantaraan, mudah-mudahan Allah terima doa kita. Ini baru satu bentuk yang disebut, yang Nabi bacakan ni. Amal-amal soleh. Kemudian Nabi baca sambungan daripada yang tadi, Allahumma, ya Allah. Doa. A'udhu, aku berlindung, bi'izzatika, dengan izzahmu. Izzah. Izzah ini daripada nama Allah Aziz. Aziz. Izzah. Izzah ini sifat Allah. Kan? Yang ada pada nama Allah Aziz. Apa dia Aziz? Aziz ini perkasa. Aziz. Allah Maha Perkasa. Yang ada izzah. Izzah. Ada kekuatan, ada kekuasaan, ada penguasaan, dan ada kekebalan. Tak ada siapa pun yang boleh lawan Allah. Tak ada siapa pun yang boleh menguasai Allah. Bahkan Allah lah yang menguasai segala-galanya. Itu makna aziz kat situ. Perkasa. Kan? Zat yang maha perkasa. Allah. Allahumma, ya Allah, a'udhu, aku berlindung dengan izzahmu. Ini sifat. Sifat Allah. Tadi mula-mula Nabi minta, Nabi dulukan dengan amal-amal soleh. Islam, iman, tawakal. Sekarang ini Nabi minta, Nabi nak doa, tapi belum sampai lagi tempat yang Nabi doa ni. Nabi dulukan dengan, dia panggil tawassul. Sekarang ini bertawassul dengan sifat Allah, iaitu izzah. Dengan izzah Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Kemudian barulah Nabi sebut apa yang Nabi nak doa tu. Antudillani, kan aku minta lindung, janganlah engkau sesatkan aku. Tudilla, dalal, minad-dallin. Dal ni sesat, dalal. Jadi Nabi minta lindung daripada Allah
daripada kesesatan. Maknanya apa? Kalau tengok dalam doa, yang mula-mula tadi kan Nabi dah sebut, ya Allah, hanya kepadamu aku aslamtu, Islam. Kan? Kemudian wabika amantu, dengan kau aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, kepada kau aku bertawakal. Kan? Wabika khasamtu, wa ilaika anabtu. Itu semua adalah amal-amal yang soleh. Amal soleh. Macam mana satu orang hamba boleh buat amal yang soleh? Hanya dengan taufik daripada Allah. Kita ni, apa sahaja amal pun, kita tak mampu nak buat kalau tak ada taufik daripada Allah. Apa taufik? Taufik ini adalah kekuatan, kemampuan yang Allah berikan untuk kita buat amal yang soleh. Mampu ke kita nak datang ke masjid, nak duduk di masjid, kalau tidak ada taufik daripada Allah? Orang yang rumah paling hampir dengan masjid pun, tak kiralah mana-mana tempat dalam dunia ni, kalau tak ada taufik daripada Allah, dia tak akan datang ke masjid. Tapi orang yang jauh daripada masjid, disebabkan adanya taufik yang Allah berikan kepada dia, ada kekuatan yang Allah berikan, dia boleh datang ke masjid. Walaupun tengah hujan, walaupun hujan lebat dengan kilat, sampai dia ke masjid. Itu semua dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang Nabi sebut tadi, semua ibadah-ibadah itu, amal-amal itu, semuanya dengan taufik daripada Allah. Seolahnya Nabi kata, ya Allah, setelah engkau berikan taufik kepadaku untuk aku Islam kepadamu, setelah engkau beri taufik kepada aku untuk aku beriman kepadamu, setelah engkau beri taufik kepada aku untuk aku ini kembali kepadamu, kan, untuk aku bertawakal kepadamu, janganlah engkau tarik balik semua itu. Semua hidayah itu setelah engkau beri kepada aku, janganlah engkau tarik balik. Kan, disebabkan tanpa hidayah, tanpa taufik tadi, aku akan tergelincir menjadi sesat. Jadi Nabi minta lindung. Kan, apa yang Allah beri, minta supaya dikekalkan terus. Jangan ditarik. Kalau ditarik, habis, tergelincir. Bila tergelincir, sesat. Sebab itulah Nabi doa minta supaya tidak disesatkan. Kemudian sambungan doa ni, anta, engkaulah ya Allah, al-hayy, al-hayy, yang maha hidup. Al-hayy, nama Allah. Al-hayy, nama Allah ini mengandungi sifat, iaitu sifat hayat. Hayat ni hidup. Alladzi la tamut, yang tidak mati. Kan? Antal hayy, engkaulah ya Allah yang maha hidup. Kan, sifat kesempurnaan Allah, hidup yang sempurna, yang tidak mengantuk, yang tidak tidur, kekal selama-lamanya. Sempurna hidup Allah. Tak macam kita, hidup kita kekurangan, tapi hidup Allah itu sempurna. Antal hayyu alladzi la tamut, engkaulah yang maha hidup yang tidak mati, kan, hidup selama-lamanya. Sebab itu dalam ayat tentang tawakal ini, kalau kita ingat masa kita mula-mula baca bab yakin dan tawakal ini, Al-Imam An-Nawawi ada menyebutkan satu ayat tentang tawakal. Ayat tu, wa tawakkal 'alal hayy, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakkallah kamu kepada Allah yang al-hayy, yang maha hidup, yang tidak mati. Kan, sifat hidup ini ibu kepada semua sifat-sifat Allah, sifat-sifat zat Allah yang lain. Kan, kita tahu sifat Allah ada banyak. Sifat maha mendengar, sifat maha melihat, sifat maha berkuasa. Kan, itu semua sifat-sifat ini mana mungkin ada kalau zat itu tak ada sifat hidup. Ada hidup, barulah ada sifat-sifat yang lain. Kita boleh kata ibu kepada sifat-sifat zat yang lain. Itu antara rahsia di sebalik penyebutan nama Allah di sini, Al-Hayy, yang maha hidup. Kemudian sambungan doa itu, wal jinnu wal insu yamutun. Jin
dan manusia semuanya mati. Yang tak mati Allah, hidup kekal. Kan, tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Jadi ini doa Nabi SAW. Jadi kita tengok kan Nabi berdoa tu di awal, di tengah, di hujung Nabi bertawassul, dia panggil tawassul. Kan? Tawassul ni maknanya menggunakan perantaraan. Kita minta dengan Allah dengan menggunakan perantaraan sesuatu yang Allah suka. Kan? Tawassul. Tawassul yang semua ulama sepakat boleh kita buat ada 3 cara umumnya. Yang pertama, kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini Allah sebut dalam Quran, kan? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang maha indah, fad'uhu, maka mintalah kepada Allah biha, dengan nama-nama tadi. Kan sebelum kita minta doa kepada Allah, kita sebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Nama-nama Allah, banyak nama Allah. Kan sebelum kita doa, dulukan dengan menyebut nama-nama Allah. Kan sebut sifat-sifat Allah. Anta apa? Ya Allah, engkau lah bersifat dengan ini, engkau lah bersifat dengan ini. Itu dia panggil tawassul, dia panggil. Bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang ini semua ulama sepakat boleh. Yang kedua, yang boleh tawassul, kita bertawassul dengan amal soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Jadi itu tadi bentuk tawassul yang pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Okay.
Yang kedua, bentuk yang kedua yang semua ulama sepakat boleh, kita bertawassul dalam doa kita kepada Allah dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Dan ini seperti mana dulu dalam Riyadhus Salihin di peringkat awal-awal dulu, ada Nabi sebut hadis, ada 3 orang yang lari masuk ke dalam gua sehingga mereka itu terperangkap dalam gua, tak boleh keluar. Pintu gua tertutup. Kan? Cara mereka nak melepaskan diri, mereka bertawassul. Minta dengan Allah, ya Allah, aku dulu pernah buat sekian amal-amal sekian, pernah amal buat baik dengan mak ayah, pernah sekian. Kalaulah amalan itu diterima di sisimu, ya Allah, engkau lepaskanlah. Tak kiralah apa sahaja amalan. Kita buat baik, kita bersedekah, kita puasa, kita sembahyang, apa sahaja amal yang soleh, kan? Bila kita buat, katakan, boleh kita gunakan amal itu, kita minta dengan Allah, ya Allah, aku ada bersedekah kepada si fulan, kalaulah itu amal soleh yang kau terima, ya Allah, engkau perkenankanlah doa aku. Itu namanya tawassul dengan amal-amal yang soleh. Ini semua ulama sepakat kata boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, bertawassul dengan doa orang yang soleh. Kan? Kita cari siapa-siapa yang soleh daripada kalangan kita, kita minta dia tolong doakan. Tuan, minta doakan saya. Itu tawassul. Kita minta kepada Allah dengan perantaraan doa orang yang soleh. Jadi ini semua perkara yang Allah suka. Bila kita buat macam ini, mudah-mudahan doa kita itu mungkin di sisi Allah lebih mudah untuk diterima oleh Allah. Jadi itu 3. Selain daripada 3 ni, ulama berbeza pandangan. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, ada yang kata sampai ke peringkat yang boleh membawa kepada syirik, kan? Tapi apa pun, 3 ini pun dah cukup. Kita kalau nak minta dengan Allah, guna 3 pun dah cukup dah. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah punya banyak. Doa dengan Allah, ya Allah, berdoa dengan namamu, ya Allah, engkau maha pemurah, engkau maha pemberi rezeki, engkau maha semua. Minta dengan Allah. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah kabulkan doa kita. Jadi di hujung hadis ini kata Al-Imam An-Nawawi, hadis ini muttafaqun alaih, maknanya hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa hadha lafdhu Muslim. Lafaz hadis ini lafaz Imam Muslim, wa ikhtasarahu Al-Bukhari, dan diringkaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi dengan itu selesailah hadis yang kedua. Berbaki lagi beberapa hadis dalam bab yakin dan tawakal ini. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم. Luruskan saf, rapat-rapatkan saf, sempurnakan saf tuan-tuan. Istaqimu lis-salati rahmi yarhamukumullah. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا.
قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام علينا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا بكثير طيبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم. السلام علينا وعلى عباد أشهد أن لا إله. اللهم صل على سيدنا كما صليت على سيدنا وبارك على سيدنا وبارك على سيدنا العالمين لك حميد. اللهم إنا نسألك صالح المقبول وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا أنت مولانا. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله سبحان الله. الحمد لله. 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 الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بجاء سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.